Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kapsul Ramadan pada kali ini. Dan ini adalah yang terakhir untuk tahun 2025. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita peluang untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Dan kini kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kegembiraan. Hari Raya bukan sekadar hari kemenangan, tetapi juga hari untuk kita memperbanyakkan rasa syukur atas nikmat iman, Islam dan peluang kita untuk memperbaiki diri. Ramadan yang telah berlalu merupakan satu bulan tarbiyah yang mengajar kita erti kesabaran, ketakwaan dan pengorbanan. Ramadan mengajar kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyakkan ibadah serta berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik. Kini, Syawal yang hadir sebagai bulan kemenangan di mana kita meneruskan amalan baik yang telah kita bina sepanjang bulan Ramadan. Semoga Syawal ini membawa keberkatan dan menguatkan hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Jadi pada hari ini kita akan berkongsi tentang satu tajuk yang sangat istimewa, iaitu menghidupkan Syawal dengan keberkatan. Apakah amalan-amalan sunnah pada hari raya yang kita boleh amalkan untuk kita menambahkan lagi amalan kita dan melipat gandakan lagi pahala? Antara amalan yang kita boleh lakukan, yang pertama, menghidupkan malam raya dengan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Aidilfitri dan Aidil Adha dengan beribadah, hatinya tidak akan mati pada hari matinya hati-hati manusia. Riwayat Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, antara amalan yang boleh kita lakukan pada malam raya ialah kita boleh berzikir dan beristighfar. Kita boleh mendirikan solat sunat seperti solat sunat tahajud dan solat sunat witir. Kita boleh memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran dan banyakkan juga memohon keberkatan, berdoa untuk memohon keberkatan pada malam hari raya. Amalan kedua yang kita boleh amalkan untuk menambahkan keberkatan pada bulan Syawal adalah mandi sunat hari raya. Diriwayatkan pada para sahabat, Rasulullah SAW mandi pada pagi hari raya sebelum keluar menunaikan solat sunat Aidilfitri. Ini bertujuan untuk menyucikan diri dan bersiap sedia menyambut hari kemenangan dengan kesegaran dan kebersihan. Yang ketiga, amalan sunnah yang kita boleh lakukan pada pagi Aidilfitri adalah makan sebelum solat sunat Aidilfitri. Rasulullah SAW tidak keluar menunaikan solat Aidilfitri sebelum makan beberapa biji kurma dengan bilangan yang ganjil. Riwayat Al-Bukhari. Jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa Hari Raya Aidilfitri adalah hari berbuka dan tidak boleh berpuasa. Yang keempat, amalan sunnah yang boleh kita lakukan pada Hari Raya Aidilfitri adalah bertakbir raya dan menunaikan solat sunnah Aidilfitri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk supaya kamu bersyukur. Takbir raya disunatkan bermula selepas maghrib pada malam 1 Syawal sehingga sebelum solat sunat Aidilfitri. Solat sunat Aidilfitri sangat-sangat dianjurkan dan lebih afdal dilakukan secara berjemaah. Ia mengandungi khutbah yang penuh pengajaran dan peringatan untuk umat Islam. Amalan sunnah yang kelima yang kita boleh amalkan adalah menggunakan jalan berbeza pergi dan pulang dari solat raya. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila pergi ke solat Aidilfitri, baginda akan menggunakan jalan yang berbeza ketika pulang. Riwayat Al-Bukhari. Jadi hikmah amalan ini tuan-tuan dan puan-puan, supaya lebih ramai orang dapat melihat keindahan Islam serta dapat menyebarkan salam dan merapatkan ukhuwah sesama Muslim. Yang keenam, saling bermaafan dan mengukuhkan silaturahim. Hari Raya adalah satu kesempatan terbaik untuk kita memperbaiki hubungan dengan keluarga, sahabat dan juga jiran. Amalan meminta maaf bukan hanya sekadar satu budaya, tetapi ianya juga satu amalan yang disarankan dan sangat dituntut dalam Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, banyak lagi amalan yang kita boleh amalkan sepanjang Syawal ini bagi menambahkan lagi keberkatan di bulan mulia ini.
Antaranya, kita boleh memperbanyakkan sedekah. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat pemurah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bersedekah di hari raya membantu golongan yang memerlukan agar mereka turut dapat merayakan Aidilfitri dengan gembira. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah berpuasa penuh pada bulan Ramadan selama 30 hari. Kita juga telah merayakan Syawal Aidilfitri dengan penuh meriah. Jadi terdapat satu amalan untuk kita melengkapkan ibadah kita, iaitu kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amalan puasa 6 hari di bulan Syawal ini sangat besar ganjarannya dan menjadi pelengkap kepada ibadah puasa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Hari Raya Aidilfitri bukan sekadar hari untuk bersukaria, tetapi ianya juga hari yang penuh dengan sunnah dan keberkatan. Dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, kita bukan sahaja merayakan Syawal dengan kegembiraan, tetapi kita juga mengisi hari yang mulia ini dengan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Syawal kita pada tahun ini lebih bermakna dan diberkati. Rayakan Syawal dengan penuh kesederhanaan. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.